Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT atas limpah kurnia Allah. Kita masih lagi diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan dan kesihatan untuk kita sama-sama melakukan amal ibadah di rumah Allah ini, rumah yang istimewa yang disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Alhamdulillah, kita syukur sangat-sangat pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kekalkan penghidupan kita ini dengan mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Islam. Kerana kekuatan kita, kekuatan bangsa kita adalah datang daripada Islam. Tanpa Islam, kita ni tak ada apa. Tanpa Islam, kita tak ada apa. Kerana itu juga di antara benda-benda yang berkaitan dengan Islam adalah satu benda yang istimewa. Al-Quran adalah kitab suci yang mulia. Yang kita dapat berita beberapa hari lepas, ada orang yang pijuk Al-Quran. Itu satu perbuatan yang amat tercela, amat patutnya kita rasa sentuh hati kita. Kerana yang disentuh itu adalah, yang dihina itu adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran sebuah kitab suci, dan sesiapa yang berdamping dengan Al-Quran, maka dia juga akan jadi terhormat, akan jadi mulia. Sebagaimana kertas ini jadi mulia kerana ada ayat Al-Quran di dalamnya. Kalau kita jumpa kertas ni, kalau kita jumpa kertas ni yang mana di tengah jalan, tiba-tiba tengok ada Quran, walaupun kita tak ada asmaya, kita kena ambil. Kenapa? Kemuliaan dia. Tapi kalau kita jumpa kertas ni tak ada tulis apa-apa, kertas kosong di atas jalan raya, nyadirik ke kubah, lembu dan sebagainya, kita tak rasa apa. Pasal kita tak rasa mulia kertas tu. Kertas tu jadi mulia kerana ada tertulis Al-Quran padanya. Begitu juga kita harap Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita dengan Al-Quran. Al-Quran ada dalam dada kita, dalam kepala kita ada Al-Quran, yang menjadi ingatan dan hafalan kita. Tak banyak kita kena hafal juga Al-Quran, supaya ada dalam tubuh badan kita, supaya tubuh badan kita dianggap mulia ataupun dijadikan mulia oleh Allah SWT. Dan yang istimewa lagi kerana bila kita mati, Al-Quran ini satu benda yang hebat, yang mana diceritakan bahawa bila kita mati, malaikat akan mari, maka tubuh badan kita itu akan dilindungi oleh sembahyang kita, puasa kita, zakat kita. Tapi bila malaikat itu datang, dia hamba, sembahyang dia hamba, waktu dia hamba, semua lagi. Kau tinggal, so tak lagi.
duduk bersama-sama dengan kita dalam kubur nanti, iaitu Al-Quran. Al-Quran tak lain, terus membela kita, menjadi peguam bela kita. Malaikat tanya, dia jawab. Atau kita sebagaimana hari ini, kalau kita masuk mahkamah, maka yang menjadi jurucakap kita adalah peguam. Kita tak tahu saya belok ke apa benda dalam mahkamah. Yang jawab bagi pihak kita adalah peguam. Maka kita rasa terselamat dengan adanya peguam yang membela kita. Begitulah juga kita nanti bila mati, kita bertemankan dengan Al-Quran. Kerana itu cintailah Al-Quran, bacalah Quran. Tak boleh baca banyak pun, dalam sehari kena juga kita baca Al-Quran. Dan kalau tengok dalam Al-Quran, yang paling molek kita baca Quran ialah sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, kita ambil keluar baca Al-Quran. Tak banyak pun, sikit kita baca. Dengan niat kita baca Al-Quran, warattilil Quran tartila, baca Quran secara tertib, comel. Kalau boleh kita tengok sekali makna, tadabbur. Bila-bila kita baca, kita tengok apa orang Tuhan kata, biar kita tahu benda apa Tuhan kata. Kerana Al-Quran ini merupakan risalah Allah, kitab Allah yang diturunkan pada kita. Sebagaimana kita kalau terima kitab, terima surat daripada raja atas surat kita, maka kita suka juga baca, orang baca juga baca. Dia faham tu gapo titah raja, raja kata gapo kat aku. Itulah kita dengan Quran, kalau boleh tengok juga makna-makna ni. Kalau itu dalam Quran, setengah-setengah Quran itu ada terjemahan. Bila kita baca, kita tengok. Kalau tiba-tiba tengok tentang neraka, kita tahu neraka An-Nar. Kita baca waktu tu An-Nar, itu kata apa tentang neraka. Tengok makna dalam mana, biar sentuh hati kita. Kita baca pula, tengok Tuhan sebut syurga, Al-Jannah. Tuhan sebut syurga ni, apa ni Tuhan ayatnya, tengok makna dia. Apa benda yang digambarkan dengan syurga itu. Mudah-mudahan kita akan menjadi ingatan pada kita, firman Allah tersebut, menjadi kita tidak jemu membacanya. Ada benda baru semua yang kita temui, yang kita fahami. Itulah sedikit tazkirah, mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan semua. Wallahu a'lam.